Ramai orang tak tahu yang dekat Malaysia ni ada 4 syarikat stesen minyak besar yang confirm ada kaitan dengan perang Palestin dan juga Israel. Minyak bukan sekadar tenaga. Dalam dunia moden, syarikat minyak antara sumber utama kekayaan global, dan bila duit tu berpusing, ia boleh tentukan siapa yang dibiayai dan siapa yang dizalimi. Hari ini, jom kita tengok beberapa stesen minyak utama di Malaysia dan siapa sebenarnya di belakang mereka. Yang pertama adalah Caltex, milik Chevron daripada USA. Chevron ni terlibat dalam pembangunan gas Leviathan, antara projek tenaga terbesar Israel. Subsidiary mereka ni iaitu Chevron Mediterranean Limited menguasai hampir 40% platform gas di luar pesisir Palestin. Shell milik Belanda. Shell memiliki 35% kepentingan dalam Aphrodite Gas Field, which is ni adalah projek gas yang dikongsi bersama Daylight Drilling daripada Israel. Setiap tong minyak bermakna keuntungan bersama syarikat Israel. Yang ketiga adalah Petron, milik negara Filipin, dimiliki oleh konglomerat San Miguel Corporation, which is Filipin disenaraikan antara negara yang secara terbuka menyokong operasi ketenteraan Israel. Petron juga pembayar cukai tertinggi di sana yang secara tak langsung menyumbang kepada sokongan tu. Yang keempat, Petronas, milik negara Malaysia. Sebaliknya, Petronas menyumbang lebih 1.4 juta kepada bantuan kemanusiaan Palestin melalui Mercy Malaysia. Petronas ni antara syarikat minyak besar dunia yang kekal tegas menyokong rakyat Palestin. Sometimes kita mungkin rasa keputusan isi minyak ni tak ada makna besar pun, tapi setiap ringgit yang kita bayar boleh jadi satu undi untuk keadilan atau untuk penindasan. Jadi, sebelum isi minyak minggu ni, tanya diri kita sendiri, duit tu nak sampai ke mana? Kita nak duit tu pergi ke Palestin ataupun ke Israel?